Okay, Alhamdulillah pada petang ni kita baru saja selesai dengan majlis penyerahan bendera kontijen UNPSA ke sukan staf IPTA yang ke-46. Alhamdulillah dengan semangat dan juga sokongan daripada pihak pengurusan, kehadiran Perdana Chancellor pada petang ini, insyaAllah akan bersama-sama dengan atlet kita seramai 140 lebih orang akan bermisi di bumi Terengganu bermula pada hari Sabtu ini, dan kita berharap agar sasaran pingat yang kita sasarkan iaitu berjumlah 17 pingat akan kita jayakan dan kita peroleh, dan of course kita mendoakan semua atlet kita ini membuat persiapan yang terbaik untuk perjalanan pada minggu hadapan, dan kita doakan juga semua atlet kita dalam keadaan yang sihat dan juga berada di tahap yang tertinggi dari segi persiapan mental dan juga fizikal. Jiwa!